Terima kasih kepada pihak KJL lah buat benteng ni untuk mengelakkan daripada banjir lah. Banjir lah 2014. Kalau lah banjir 2014 mari pula dengan ketinggian benteng yang ada ni tak banjir dah di Kampung Bangor ni. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan benda ni keberkatan dan melimpah lah untuk YB dan semualah yang telah menjayakan. Jadi projek ni akan selesai tahun depan sepenuhnya lah. Campur dua-dua ni kos dia 1.2 bilion. Itu Sungai Kelantan saja. Sungai Golok campur together 3 bilion lebih. Sangat besar yang kita cuba bantu keadaan di negeri Kelantan ni lah. YB kahwin dah tak? Salah dah kalau tak email. Boleh buka cawangan sini ya? Lahanat pengantin baru semoga. Kat mana di Kelantan boleh di Golok. Aduh, Imam.